Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila hidup hendak selamat, ke ibu bapa hendaklah hormat. Apabila hidup hendak terpuji, ibu dan bapa wajib dihormati. Apabila hidup hendak sejahtera, ibu dan bapa dibela dan dipelihara. Supaya hidup beroleh berkah, ibu dan bapa jangan disanggah. Supaya selamat dunia akhirat, ke ibu bapa tumpahkan minat. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kembali kita bersua dalam majlis literasi budaya Melayu, yang mana pada hari ini kita masih meneruskan bacaan kita, iaitu membaca sebuah buku yang berjudul Tunjuk Ajar Melayu dalam Pantun, Gurindam, Seloka, Syair dan Ungkapan. Buku ini digubah oleh Datuk Haji Tenas Effendi, yang mana pada hari ini kita telah pun sampai membaca kepada bab yang keempat, iaitu Tunjuk Ajar dalam Gurindam dan Seloka. Untuk bab 4 ini, kita masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu tentang ketaatan terhadap ibu dan bapa. Tunjuk Ajar Melayu dengan tegas menggalakkan orang untuk mentaati, mematuhi dan memuliakan kedua ibu bapanya. Pendurhakaan terhadap keduanya membawa bencana dan malapetaka baik di dunia maupun di akhirat. Ungkapan adat Melayu mengatakan, binasa anak, celaka anak karena durhaka ke ibu bapa. Selanjutnya dikatakan pula, ternama anak terbilang anak kerana baktinya ke ibu bapa. Encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, inilah bunyi ringkasannya. Apabila supaya mendapat keridaan Tuhan, ibu dan bapa hendaklah dimuliakan, supaya terhindar siksa neraka. Ke ibu bapa jangan durhaka, supaya hidup dalam keberkahan. Ibu dan bapa selalulah didoakan. Apa tanda orang celaka? Ke ibu bapanya ia durhaka. Mengapa orang pergi memukat, mencari ikan walaupun penat? Mengapa orang matinya tenat? Budi ibu bapanya ia tak ingat. Berbuah nangka lebat di batang, mana yang masak dimakan musang. Bertuah manusia ingatkan hutang, pada ibu bapanya berhati lapang. Pulau Penyengat di Selat Melaka, bentengnya kukuh, masjid pun ada. Kalau ingat jasa ibu dan bapa, amalnya kukuh, pahala pun ada.